Aku ada beli benda ni, charger 100 watt daripada Ugreen, and bukan tu je, dia boleh support up to 5 output semua sekali. Kau boleh charge 5 device semua sekali, and bukan tu je, dia ada display juga kat sini. Dia ada display screen. So let's say kau charge device yang pertama, dia akan tunjuk kat situ berapa watt dia gunakan untuk charge device yang pertama tu. Kalau kau charge device yang kedua, dia akan display juga kat situ device yang pertama and device kedua berapa watt semua sekali, and so on lah. Kalau kau charge device yang ketiga, 4, 5, semua dia akan display kat situ. Total semua sekali dia boleh support up to 100 watt. And the screen ni, kalau korang tekan dekat situ, dia akan ada lagi banyak variant ataupun detail lah dia punya mood and everything kat situ. Ataupun kalau kau nak flip kan, kau tekan je lama-lama kat sini, lepas tu dia boleh flip dia punya display tu. Depends kat korang nak view yang macam mana. Lepas tu dekat sini dia boleh control dia punya temperature juga. Let's say kalau panas sangat, dia akan automatically cut the current. So dia boleh safety lah, dia boleh prevent benda ni daripada overheating. So dengan 100 watt ni kan, kau nak charge apa? Aku charge aku punya MacBook memang tak ada masalah, laju je dia masuk. Lepas tu aku charge aku punya smartphone and anything kau boleh charge je apa yang korang nak. Kekurangan dia, kekurangan dia kalau kau tengok kat sini, dia punya size agak bulky lah, agak besar sikit. Tapi disebabkan size dia besar, dia letak dia punya output ni dekat bahagian bawah. So senang kalau kau nak cucuk kabel dekat bahagian bawah ni, dia tak adalah terbonjol keluar dekat bahagian tepi dia.